Sebanyak 23 premis di bahagian pasir laut hutan melintang di bahagian Datuk terbakar pada awal pagi 28 Jun. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarok Zino Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 4.52 pagi. Katanya, kebakaran membabitkan 21 rumah jenis kelas B dan kelas C yang setiap satu dianggarkan berkeluasan 92.9 meter persegi itu serta sebuah rumah ibadat bukan Islam dan kedai makan. Menurutnya, ketika bomba tiba di lokasi jam 5.07 pagi, api sedang marak. Bagaimanapun katanya, setakat ini, insiden tidak mengakibatkan kemalangan jiwa. Menurutnya, kebakaran berjaya dikawal jam 7.30 pagi dengan kekuatan seramai 11 orang dari Balai Bomba dan Penyelamat, Hutan Melintang BBP Teluk Intan dan pasukan bomba sukarela Sungai Tiang. Setakat jam 10.38 pagi, Sabarok Z berkata peratusan kemusnahan kebakaran ketika ini masih dalam penilaian selain operasi pemadaman juga masih dijalankan.